Korang boleh kaya kalau developer lambat siap bina rumah korang. Bila korang beli rumah, developer lambat siapkan rumah korang, korang boleh claim LED pada mereka. LED tu apa? Liquidated Asset Damages. Senang cerita, LED adalah pampasan yang developer kena bayar kepada pembeli kalau rumah siap lambat daripada tarikh yang sepatutnya. Jadi, korang boleh tuntut LED sebagai pampasan atas kelewatan tersebut. Cara kiranya mudah. Korang cari harga rumah dalam SPA korang. Darab 10%. Darab bilangan hari lewat dan bahagi 365 hari. Senang kan? Contohnya, harga rumah korang RM500,000. Lewat siap dalam 240 hari. So, korang masukkan semua info ni dalam equation, korang boleh dapat pampasan sebanyak RM32,876.71. Wah, boleh beli sofa baru tu. Tapi, korang jangan lupa semak 3 benda ni. Yang pertama, harga yang digunakan ialah harga dalam SPA. Yang kedua, bilangan hari kelewatan serah kunci. Dan ketiga, tarikh sebenar rumah diserahkan. Vacant possession. Yang paling penting, jangan sign tanpa semak tarikh. Tarikh tu memang penting gila. Sebab perbezaan beberapa hari saja boleh menyebabkan korang rugi beribuan ringgit. Tak dapat nak extend dapur. Korang yang dah dapat kunci tu jangan lupa buat defect inspection. Korang yang nak check defect sendiri tu, kita orang sarankan korang pakai defect log. Korang boleh key in semua defect tu tadi, generate professional report dan hantar terus pada developer. Korang boleh download defect log di Google Apps atau App Store dan mulakan inspection sekarang. Defect log, your home defect solution.